Ini kita punya tour coordinator yang uruskan segala urusan check-in hari ni. Nama dia Hafizuddin juga. Tapi saya ambil Hafiz, dia ambil Udin. Saya ambil depan, dia ambil belakang. Okay, dan kita ada staff kita, Cik Aziz, yang uruskan kita lah. Bantu kita, banyak bantu kita. Terima kasih banyak. Apa khabar, sihat? Okay, Alhamdulillah. Selesai sudah urusan check-in kita, check-in luggage. Okay, segalanya tak ada masalah. Okay, puan-puan punya berat luggage pun masih lagi bawah limit kita. Dan diharapkan balik bersama lah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Refuel for your safety. Please unfasten your zipper. Usage of electronic devices is not allowed. Smoking and vaping are strictly prohibited. Take care. Kita berada di salah satu tapak warisan UNESCO, okay, yang mana dipelihara lah. Okay. Yang nama dia adalah The Stone Forest, okay, dekat Kunming, Yunnan. Kita dapat melihat batuan-batuan yang dicipta naturally, okay, yang mengambil masa lebih kurang jutaan tahun. Sedap-sedap semua ada. Ikan, ayam, berbagai rasa. Kita sekarang berada di Dali Ancient City. Okay, yang mana Ancient City ni telah wujud sejak 1200 tahun yang lalu. Dali Ancient City ni terletak di antara Erhai Lake dan juga Changshan Mountain. Okay, yang mana city ni penuh dengan sejarah dia, penuh dengan budaya dia dan macam-macam lagi. Sekarang kami berada di Black Dragon Pool, Lijiang. Suasana yang nyaman. Welcome to Jade Dragon Stone Mountain. Kita berada di 4,506 meter ketinggian daripada aras laut. Okey, yang mana di Jade Dragon Mountain ni
all year snow. Okay, tapi untuk bulan 6 sampai bulan 10, okay, kita boleh consider snow tu hanya ada pada on the top of the mountain. Okay, snow cap lah. Okay, so dua benda penting kalau korang nak naik sini. Okay, first korang kena make sure korang pakai baju sejuk. Okay, sebab suhu dia boleh menjangkau kepada 7 Celsius. Okay, dan yang kedua, okay, korang kena bawa dan ataupun menyewa oxygen tank. Okay, supaya pernafasan korang lebih lancar dan lebih selesa. Okay, untuk hari ini cuaca tidak menyebelahi kita, yang mana sangat berkabus, foggy, okay, dan juga hujan renyai-renyai. Tapi kalau cantik, kalau ada rezeki, okay, kita akan dapat tengok betapa cantiknya, okay, kawasan Snow Dragon Mountain. Okay, sekarang kita berada di Bandar Shangri-La yang berada lebih kurang 3,300 meter daripada aras laut. Cuacanya amat nyaman, okay, dan makanan banyak pun sedap-sedap. Marilah kita bersama-sama datang ke Shangri-La untuk menikmati keindahan alam semula jadi, insya-Allah. Shangri-La ni adalah sebuah kampung yang berdekatan dengan Tibet di China. Okay, sebelum ni kita panggil kat sini adalah Gate Door. Okay, mari kita boleh nampak view. Sini juga kita ada aktiviti untuk menaiki yak ataupun menaiki kuda. Welcome to Santorini Diary.
In Delhi, this is the hometown of the marble, and the best quality of the marble you can see is like a painting. The mountain, the river painting, and how to distinguish this family is rich or poor. So now we can see all this building. Yeah, it's wood. It's made of wood, and we can see the nice, beautiful wood carving here. And the next one we can see here. Yeah, the painting all made handmade. For example, this is the pot. Yeah, for cooking the boiled water, and this one was made of copper. Yeah. Kita berada di salah satu masjid tua di Bandar Weshan. Bandar Weshan di China, di kawasan Dali, berdekatan dengan Dali, yang mana majoriti di kawasan sini adalah penduduk Muslim. Jadi hari ini, pada hari Jumaat, 20 minit lagi sebelum masuk waktu solat Jumaat, waktu Zuhur. So seperti dapat kita lihat, penduduk sini lebih kurang sama dengan kita di Malaysia, yang mana mereka juga mengambil kesempatan untuk membaca Al-Quran, beriktikaf dan juga bersedekah pada hari Jumaat. This season, sebab kita boleh nampak pelbagai tanaman yang ditanam dan bertingkat-tingkat. Seperti yang kita boleh lihat di belakang ni, pelbagai colour, segi hijau, hijau cair, kuning dan juga colour merah. Pembaraan selama 8 hari 10 malam secara keseluruhannya menyeronokkan. Makanan yang disediakan oleh package dari Jack Kertas bersesuaian dengan semua peserta kerana ada pelbagai rasa. Full set. Makanan juga berbeza daripada restoran berbeza dan memang asli tradisional daripada Yunan. Yang pentingnya halal. Dan bagi saya keempat-empat wilayah tu menarik. Dan paling menariknya Lijiang, Shangri-La, Dali pun menarik. Wishan City, keadaan Ancient City di Wishan City ini adalah agak tenang dan diikuti juga di kawasan perkampungan Muslim. Perkampungan Muslim ni menggambarkan bagaimana komuniti Islam di sini masih kukuh dan terdapat juga masjid yang mana mereka masih mengimarahkannya. Dong Chuan Red Band misalnya, suasana begitu kita suka nak dapat kat tempat lain. So far saya amat berpuas hati dengan travel agent ni sebab pertama daripada segi accommodation, memang hotel yang disediakan amat menempati cita rasa saya dan keluarga. Hotel-hotel penginapan yang agak mewah, puas hati dengan apa yang telah diberikan oleh pihak Jack Kertas. Programnya memang penuh. Setiap tempat yang sepatutnya dilawati oleh pelancong dia akan bawa, ya, dan paling penting waktu solat tidak dilupakan, ya. Mereka memang
amat mematuhilah waktu solat, jadi mudah untuk saya lah yang dan juga ahli-ahli tim yang lain lah. Saya boleh recommend Jet Kertas sebagai ejen anda, dan Jet Kertas rasanya telah membuat trip ini sebagai satu trip yang agak premium, dan juga masa yang diperuntukkan selama 10 hari 8 malam agak mewah, dan kita tak perlu rushing untuk ke tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah. Jet Kertas membawa seorang juru foto yang terbaik untuk kami, siap dengan ada drone untuk kami, juru foto yang berpengalaman untuk kami, sangat sporting lah, dapat layan kehendak kami ya. Iaitu tour leader daripada Malaysia, Cik Hafiz, dan juga tour leader daripada sini, Seven. Mudah, senang untuk dihubungi jika ada sebarang masalah semasa dalam travel kami. Itu sajalah, insyaAllah saya akan mengikuti lagi Jet Kertas di masa-masa akan datang, dan saya doakan agar Jet Kertas terus maju jaya. Jet Kertas terbaik. Jet Kertas bagus. Jadi sekian saja bersama Jet Kertas Travel. Kita menjelajahi bumi Yunan selama 10 hari 8 malam. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberi kepercayaan kepada kami. Jumpa lagi next destination. Bye bye. Assalamualaikum.